Illal ladzina amanu, ayat yang ketiga. Malaikat orang-orang itu beriman. Malaikat mereka itu yang tidak rugi itu beriman kepada Allah. Beriman ni tepat dia dalam hati, dia duduk tangan. Iman ni dia duduk di kepala otak, dia duduk di mata, dia duduk di tangan, dia duduk dalam hati. Itu tepat dia. Sebab tu kita dua amalan kita. Tepat amalan kita, tepat kita beramal buat pahala ni dua tepat. Tubuh badan kita, tangan kita kat takbir, mulut kita baca, mata kita tengok yang baik-baik, kaki kita pergi tempat yang baik, itu dia beramal baik. Yang kedua ialah dalam hati. Antara yang duduk dalam hati, amalan hati ni iman, sabar, syukur kepada Allah. Mulut tak gerak tapi hati dia bersyukur. Mulut dia tak gerak tetapi iman dia jazim. Putuh maknanya dia percaya kepada Allah, bulat iman dia. Tak boleh orang bunuh dia, orang gaji dia pun tak ada apa, orang bunuh, orang kambuh dia, orang tahu dalam lauk dia, orang upah dia bagi pitih. Hari ni pitih lah, kadang-kadang pitih. Orang upah pitih, orang beri pitih, orang tukar, orang jual diri, jual agama, jual pendirian dia, jual kebenaran dia dengan pitih. Jangan. Pitih adalah harga yang murah. Lawan dengan agama, lawan dengan iman, lawan dengan takwa, dia kena cakap betul. Dia jangan ikut orang. Kalau orang betul, dia boleh ikut. Kalau tak betul, tak boleh ikut. Dia kena ikut Allah, dia kena ikut Rasul, dia kena ikut Islam. Nak ikut orang boleh apabila orang tu dia ikut Allah, ikut Rasul. Hak dia kata tu betul dengan Allah, hak dia kata tu betul dengan Rasul, hak dia kata tu betul dengan Islam. Jangan hak tak betul ataupun hak pandangan dia. Imam Syafi'i ada pandangan dia, Imam Maliki ada pandangan dia, Imam Hambali ada pandangan dia. Ada kala betul, ada kala salah. Islam hak Allah semua betul, hak Allah semua betul. Hak mazhab tak 100% betul. Hak saya, hak mereka, hak parti tak semua betul. Ada betul, ada salah. Sebab tu kita tak wajib ikut atas satu. Kita wajib ikut atas hak betul. Walaupun 10 jenis. Ambil hak ni hak betul, ambil hak ni hak betul. Tahu hak ni hak salah, tahu hak ni hak salah. Hak ayah kita hak salah, kena tahu hak ayah kita. Jangan tahu ayah. Ayah adalah ayah. Ayah kita hormat dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah kata dalam Quran, buat baiklah kepada orang tua kedua ibu bapamu di dunia, buat baik walaupun ayah tu kafir. Tapi pandangan dia hak salah tinggal, hak betul ambil. Allah kata illal ladzina amanu, malaikat orang-orang yang beriman. Kita pula jangan mudah menafikan iman orang. Ni tak beriman ni. Ni kafir ni musuh Allah ni munafik ni. Tak boleh. Hak bolehnya yang pertama Allah. Yang kedua ialah qadi. Qadi ni dia kena panggil. Awak cakap apa maring? Awak cakap apa saat ni? Apa pandangan awak dengan Tuhan, dengan Allah? Apa pandangan awak dengan Islam, dengan semayang? Kalau dia kata semayang tak pakar, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak molek. Musda ke tak? Cek otak, awak pergi ke hospital cek otak. Beradong nak jatuh hukum. Kamu ngigah, kamu tak faham, kamu tak reti. Mu beranak duduk mana? Takut mu duduk dalam hutang. Mu tak hidup dengan orang ramai. Mu mari-mari kata semayang tak ada. Ke otak mu tak sihat. Pergi kat doktor cek dulu. Allah berlalu. Orang nak kerak kaki kecil manis cek beradong. Tak boleh cek doktor terkerak. Tak boleh. Wak pergi dekat darah, wak pergi dekat saraf, doktor pakar bahagian biu pula, hak bahagian jantung pula cek, darah tinggi pula, mai kerak-kerak lebih kurang gitu. Itu bab dunia. Bagaimana bab kafir Islam seseorang? Allah kata illal ladzina amanu, malaikat orang-orang yang berjaya itu, yang selamat itu, yang tak rugi, yang untung itu, amanu. Tapi tak cukup dengan amanu wa amilus solihat, dia beramal amalan soleh. Main beriman percaya saja, beramal tak. Hari Jumaat tak mayang, Zuhur tak mayang,
Asal dak mayang, Quran dak baca, berzikir tidak, bertahlil tidak. Tahlil pun tidak. Agak kau orang mati je ada kita tahlil maknanya. Barulah ada la ilaha illallah. Masa lain tak ada. Orang bang dak jawab juga. Dak hera. Duduk kat sejid dah, dak hera juga. Duduk kat surau juga, dak hera juga. Jawab ya, beriman saja gitu dak jadi. Iman dia dak berapa betul. Iman dia kecut, iman dia nipis. Iman dia tohor maknanya dak bulat. Kalau iman betul ni ada tubik luaran dia, mulut dia comel. Kalau iman dia comel, mulut dia comel. Dia cakap comel je. Mun cakap apa bab mayang comel. Mun cakap apa ekonomi comel. Mun cakap apa akidah comel. Mun cakap politik comel. Mun ceramah politik comel mulutmu. Mu dak kata huduh-huduh korang. Mu dak hina orang, mu dak cerca korang. Lambat boleh spekanya gomor orang. Orang semua macam ahli neraka, dia je ahli syurga. Tak boleh. Kalau betul mu beriman sungguh, imanmu comel sungguh, bahasamu comel, dakwahmu comel, kepahamanmu comel. Mudah fitnah korang. Kata korang mudah-mudah. Kata mu munafik ke? Kata mu liberal ke korang? Kata korang sekular ke? Islamfobia ke? Menuduh orang dengan mudah akan disoal di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, pada hari ini kami kunci mulut-mulut kamu pada hari kiamat. Atas dunia ni mu sedaklah ceramah, kuliah, mu tulis ikut sedakmu, ikut tanganmu, ikut nafsumu. Akhirat lagi dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat yang ke-65, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami mengunci mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kamu akan bercakap. Tangan-tangan kamu menjadi saksi untuk kamu, baik ataupun jahat kita ni. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan bersaksilah kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka buat. Illal ladzina amanu